Yes, saya Ipan. Selamat datang ke vlog food review saya. Sebenarnya saya tengah cari stok snack-snack lah, snack macam gula-gula. Tapi susah nak dapat stok-stok snack dengan gula-gula semua tu dekat zaman sekarang lah, sebab mahal dan ekonomi dah naik. Jadi dulu kat mana kita nak pergi? Tak tahu. Yang masuk hadis. Kan komedi ni. Okay guys, sebenarnya aku dekat itu sebab kalau belajar mesti ikut number one. Budget dan murah lah. Dekat sini aku berjalan juga 50 minit sebab tak tahu nak beli apa kat dalam tu. Yes, jadi kat dalam aku ada 3 item yang aku boleh ikut. Dan sepatutnya ada bajet lah. Aku dah review ada bajet ni. Jadi kita review lah berapa yang kita belanjakan. Semua sekali RM7.60. Jadi Eko masih berbaloi. Bagi aku Eko masih berbaloi lah untuk macam pelajar apa. Mungkin itu sahaja lah daripada aku. Guys, jangan lupa like, subscribe dan share.